Cara kembangkan kurungan contohnya iaitu X tambah dengan 3 kuasa 2. Kuasa 2 di sini bermaksudnya ada 2 bracket iaitu X tambah dengan 3 dan satu lagi X tambah 3 bermaksud ada 2 bracket. So ni kita kembangkan macam ni. X darab dengan X dapat X kuasa 2. X darab dengan 3 tambah 3X. Seterusnya 3 darab dengan X tambah dengan sama dengan 3X. 3 darab dengan 3 sama dengan 9. Jadi X kuasa 2 ni sama. So jadi 6 X tambah dengan 9. Ini cara pertama. Cara kedua yang cara mudah iaitu X tambah 3 kuasa 2. Ini sama kan, iaitu bermaksud X ni kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Seterusnya X ni kita darab dengan 3. So dapat 3X dan darabkan dengan 2. So dapat 6X. Sini tambah dengan 6X. 3 ni kita kuasa 2 kan. 3 kuasa 2 dah sama dengan 9. So tambah dengan 9. So sama dengan ini. Contohnya seterusnya X tolak dengan 2 kuasa 2. So X kuasa 2 akan dapat X kuasa 2 lah. X darab negatif 2 iaitu X darab dengan negatif 2 sama dengan negatif 2X dan darab dengan 2 sama dengan negatif 4X. So negatif 4X. Seterusnya negatif 2 kuasa 2 iaitu negatif 2 kuasa 2 sama dengan